Anas ada mengatakan tentang harga minyak di Indonesia. Okey, kalau di Malaysia harga minyak kita sekejap saya tengok Malaysia harga minyak diesel price per USD RM1 1.49 USD 1.49 USD. Ini global punya price RM1.49 USD okey. Manakala di Indonesia tak sampai 1 USD. Di Indonesia hanya 86 USD. 0.86 USD. Tak sampai $1. Macam mana Indonesia tak sampai $1? Hanya 86 sen ataupun 0.86 USD. Anda boleh cek Ini harga hari ni 6 April. Jadi di Malaysia 1.49 USD. Jadi ini yang pelik Indonesia that mean 86 sen ataupun tak sampai $1. That mean tak sampai RM4 harga dia. Lebih kurang dalam RM3 lebih. Betul tak Anas? Betul. Ya. Okey. Terima kasih Anas. So, saya pun terkejut. Saya pun tengok kenapa di Malaysia 1.49 USD? Ini global price petrol price ataupun diesel punya price. Okey, tak apa, saya terus. Dia okey je. Dan kita ada 222 ahli parlimen. Tak ada cakap apa pun. Pembangkang pun cakap sikit-sikit je, tak ada benda. Katakan cari pengaruh untuk menyokong dia. Inilah dia betul-betul kalau berkesan, kalau betul terkesan kepada rakyat, confirm kalau ada himpunan memprotes kenaikan harga minyak ini, mesti hari itu dah penuh Kuala Lumpur tu gelap. Tapi kesimpulannya saya rasa rakyat tak terkesan lah. Okey, itu je lawan. Sebab koin tak naik-naik. Okey, terima kasih. Last sikit, 1 minit. Teruskan. Bukan rakyat tak nak turun, tapi rakyat kos untuk minyak tu dah terlalu tinggi. Itu je, terima kasih. Murai, kalau you nak berdebat dengan saya, ini masih ada masa lagi ni. Jangan cerita pasal itu inilah. Kalau betul-betul korban untuk masa depan rakyat dan anak cucu kita, kita turun, tak ada masalah. Masalahnya tak terkesan. Kalau kata berlaku di Kuala Lumpur, kenapa tak berlaku di Ipoh? Kenapa tak berlaku di Shah Alam? Kenapa tak berlaku di Johor? Tak ada apa pun. Okey, Wan. Okey, terima kasih. Alright. Okey, terima kasih kepada Suara Bangsa dan begitu juga dengan Abang Murai. Dia sebenarnya inilah masalah. Kadang-kadang orang akan marah saya. Inilah fungsinya pembangkang. Sepatutnya pembangkang perlu create gelombang. Wave itu. Pembangkang tak mainkan. Sebenarnya ini adalah fungsi pembangkang sepatutnya. Pembangkang harus gerakkan benda ni. Okey? Create gelombang itu. Gelombang itu tidak diwujudkan oleh pihak pembangkang. So bagaimana rakyat itu sendiri nak Ya, sekarang ni rakyat pun lost sebenarnya. Kita kena faham. Rakyat ini mengharapkan pemimpin. Tetapi kalau pemimpin itu tidak create gelombang, so bagaimana? Rakyat nak berpaut kepada siapa sekarang? Nak berpaksikan kepada siapa? Jika sekiranya berlaku apa-apa, rakyat nak buat sesuatu kaki, tak boleh. Tetapi itulah sebab tu kita perlukan kita perlukan pemimpin. Pemimpin itu harus createkan gelombang itu, wave itu. Tetapi kalau pemimpin tak createkan wave itu, so rakyat pun tak boleh nak apa-apa. Ini realiti. Kalau masa Anwar Ibrahim dulu, dia jadi pembangkang, sikit je, naik 8 sen, bukan 80 sen, 8 sen. Dia create gelombang tu. Dan bukan sahaja buat create gelombang, dan dalam masa sama bila kita create gelombang itu, dan pemimpin harus menceritakan kepada rakyat tentang domino efeknya akan kenaikan harga diesel ni. So kita tak nampak pembangkang melakukan perkara itu. Minta maaf, ini realiti. Jadi kalau kamu tak create gelombang, bagaimana rakyat nak turut serta bersama-sama untuk turun ke lapangan? Kalau kamu nak harapkan NGO saja yang turun melalak dekat bawahnya, tak akan ke mana lah. Ini masalah. Sebab itu hari ini saya risau juga. Okay?
saya risau walaupun Anwar Ibrahim lakukan banyak kegagalan, penipuan kepada rakyat, tetapi adakah rakyat itu boleh meletakkan harapan kepada pembangkang? Sebab itu saya kata hari ini untuk rakyat beri sokongan kepada kita, pembangkang perlu lakukan sesuatu. You have to be bold, to be seen and to be evaluated or to be vote. Itu sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kamu tak menonjol, macam mana rakyat nak lihat kebijaksanaan kamu, kebolehan kamu untuk diangkat sebagai pemimpin? Ini masalah juga yang ada di pihak pembangkang. Itu adalah realiti. Jangan marah kepada saya. Okey, saya bagi laluan kepada Terang Bagai Bulan. Okey, baik. Terima kasih, Abang Wan. Sebenarnya, Petronas, di dalam muka buku Petronas telah pun buat infografik di bawah tajuk bagaimana minyak bergerak dari perut bumi ke kenderaan anda. Dia ada dua infografik. Sebelum sampai ke pam, minyak melalui perjalanan yang panjang. Tapi yang paling penting, apabila satu titik terganggu, kesannya dirasai, tapi rantaian terus bergerak. Dan dalam infografik ini, Petronas bagi data hanya 38% minyak mentah melalui Selat Hormuz. Manakala 7 daripada Asia Tenggara, Afrika Barat dan lain-lain, 7% lagi daripada Asia Barat dan lain-lain, 48% adalah dari dalam negara ini sendiri. Dan prosesnya di kilang penapisan, 38% minyak import diperlukan kilang penapisan tersekat. Sumber alternatif diperlukan untuk menampung keperluan ini. Selebihnya datang dari Malaysia sendiri dan sumber lain yang tidak melalui Selat Hormuz. Okey. Kedua, adakah Petronas dia import secara runcit? Dia beli runcit. Hari ni dia beli 100 tong, esok dia beli 1000 tong. Tak kan? Sebab apa saya kata tidak? Kerana keterangan daripada kerajaan mahal dah ni mengatakan negara ada stok sehingga bulan 5. Bila ada stok bermakna kita dah beli lebih awal, ketika harga lebih rendah. Jadi dia membawa persoalan kepada akta pencatutan. Bila peniaga menaikkan harga barang tinggi melampau-lampau keuntungan, dia kenakan tindakan di bawah akta pencatutan. Sekarang ni dilihat seolah-olah Anwar Ibrahim telah pun melakukan kesalahan pencatutan apabila dia menaikkan harga minyak. Proses di dalam Malaysia ni berlawanan daripada trend ataupun harga pasaran minyak global. Kita jual minyak mentah, kita import pun minyak mentah, tetapi yang ada stok ni bukan minyak mentah, adalah minyak yang dah proses untuk dihantar ke pam minyak. Termasuklah LPG, termasuklah minyak kapal terbang. Jadi tang mana harga hari ini, pergerakan harga pasaran dunia hari ini menyebabkan kenaikan harga pasaran domestik. Kalau dia nak naik harga, pembelian hari ini nak guna katalah bulan 8, makna bulan 8 lah baru naik ni harga minyak. Pasal pembelian hari ini untuk kegunaan bulan 8. Kenapa pula minyak yang dibeli entah berapa bulan lepas, 6 bulan lepas ke 3 bulan lepas ke, pada harga rendah, dijual dengan harga tinggi? Jadi apa guna Malaysia ada akta pencatutan apabila kesalahan ini dilakukan oleh Anwar Ibrahim bersama Menteri Kabinet? Jadi fikir-fikirkanlah, kerajaan sendiri dah langgar. Atas alasan itu adalah kuasa menteri untuk naikkan harga, untuk tetapkan harga. Pergi dah. Menteri bila-bila masa boleh berambus. Entah esok lusa dia jatuh tangga letak jawatan. Buat lagi pilihan raya kecil, ganti orang. Tapi rakyat yang 34 juta ni, kalau ada yang meninggal pun tak meninggal semua tau, 34 juta. Jadi kebangsatan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim bersama Menteri Kabinet ni? Nak menipu rakyat? Bukan nak menipu, dah menipu rakyat dah pun. Stok lama dijual dengan harga baru, harga pasaran yang kehadapan. Jadi bila sampai bulan 7 nanti, bulan 8 nanti, bila stok baru yang dibeli pada harga hari ni untuk dijual pada bulan 7, bulan 8 nanti, akan berlaku lagi sekali lagi kenaikan harga ke macam mana?
Buka mulut bohong, ini bukanlah buka mulut bohong. Ini dah 24 jam berbohong. Inilah kerajaan paling sial selama saya hidup ni. Sekian, terima kasih. Alright, okay Nom, terima kasih. Nanti Nom sharekan infografik yang Petronas tu pada saya. Saya nak buat untuk VTT. Okay, dia macam ni ya. Ada sahabat ni kata perlu buat demo. Bukan masalah demo semata-mata. Sebenarnya kita gelombang-gelombang ini bukannya kalau saya sebut gelombang itu perlu demo. Tidak. Gelombang ini adalah info yang kita perlu dapat daripada kepimpinan pembangkang. Kepimpinan pembangkang takkanlah tak ada yang cerdik langsung dalam hal ehwal oil and gas ataupun tak ada pun dalam industri oil and gas. Maksudnya inilah info yang harus diberikan oleh pihak pembangkang kepada rakyat supaya rakyat faham, rakyat tahu. Ramai lagi rakyat ni terpinga-pinga apakah sebenarnya yang sedang berlaku dalam negara. Kami ini hanyalah rakyat kebanyakan saja, tetapi nasib baik kita ada melalui proses pembacaan. Setidak-tidaknya saya dapat kongsikan kepada anda. Mungkin Nom ada melakukan pembacaan, kita ada Anas daripada Oil and Gas Punya Industri dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi info yang lebih bagus adalah perlu datang daripada kepimpinan parti politik. So bukan kata kalau saya sebut pasal gelombang tu perlu pergi buat demo. Tidak. Gunalah, janganlah terlalu dangkal sangat cara pemikiran. Okey, supaya rakyat ada kesedaran kebangkitan itu sendiri. Dan dalam masa sama, nak tak nak kita juga harus melakukan satu himpunan yang besar. Seperti mana, ingat tak? Kita buat satu himpunan yang besar, himpunan apa saya tak ingat dah hari tu. Last kali tak sampai sehari 2 hari, Anwar Ibrahim bagi RM100 seorang, seluruh Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia. Nampak tak? Ini perlu berlaku. Ini adalah memang cara dia macam tu. Bukannya suruh pergi bakar kereta seperti mana Anwar Ibrahim lakukan. Janganlah terlalu dangkal. Bila saya sebut benda macam tu, mereka terus menjurus ke arah, kamu nak ajak rakyat suruh berguling-guling macam Anwar Ibrahim. Tidak. Tetapi gelombang ini harus dimainkan. Kita dah nak hampir dengan pilihan raya. So, di manakah fungsi rakyat ingin melihat kebolehan pemimpin-pemimpin politik di pihak pembangkang. Tetapi kalau pemimpin politik di pihak pembangkang dia membisu, so adakah kita mampu untuk menang pada PRU 16?